Assalamualaikum. Saya nama Nur Aimi Hazwani, berasal dari Persemas, menyertai kursus Borun dan Runcit. Selepas menyertai kursus ini, saya terdetik untuk membuka kedai dessert RM3. Sebab sebelum ni saya ada nampak kedai-kedai dessert tapi mahal lah sedikit. Sebab itulah saya terdetik untuk membuka kedai RM3 ni. Walaupun murah, berbaloi lah dengan orang-orang kawasan di sini untuk membeli. Program ini memang membantu saya daripada tak tahu apa-apa dan banyak perkara yang dipelajari. Contohnya seperti TikTok. TikTok ni membantu saya untuk menyana pendapatan. Dan sebelum ni saya tak tahu apa-apa daripada TikTok. Walaupun kedai dessert ni nampak kecil, harapan saya sangat besar untuk mengembangkan lagi perniagaan saya. Sebelum program ini, vendor-vendor saya dalam 5 hingga 10 orang je. Selepas program ini, vendor saya bertambah kepada 10 hingga 15 orang. Sebelum ni, jualan saya hanya 500 sahaja. Selepas menyertai program ini, jualan saya mencapai RM3,000 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suamilah kepada Nur Aimi Hazwani. Apa yang saya nampak, isteri saya ni sebelum dia join program ni ada perubahan lah. Perubahan dia selepas dia join itu macam dalam nego tu, nego melalui TikTok. Lepas tu apa dia minat tu nampak arah ke depan lah. Saya berharap apa dia join, apa dia ikut selama ni akan berterus lah dan akan berjaya lah satu hari nanti. Terima kasih Yayasan Petronas Empower ECR USM.